Kalau betul mereka betul ni sayang pada Datuk Najib, betul ikhlas bela Datuk Najib, jangan kira lah soal kalau keluar tu kerajaan jatuh ke tak jatuh, ataupun kerajaan Madani terus ke tu bab lain. Babnya dia kena tunjuk prinsip dia, bahawa dia tak bersetuju dah dengan Madani letak jawatan. Baru betul. Ini dah main-main Datuk Najib. Beri harapan pada Datuk Najib. Lepas tu bila sampai peringkat ke sungai, seperti inilah. Henshin. Kalau betul mereka betul ni sayang pada Datuk Najib, betul ikhlas bela Datuk Najib, jangan kira lah soal kalau keluar tu kerajaan jatuh ke tak jatuh, ataupun kerajaan Madani terus ke tu bab lain. Babnya dia kena tunjuk prinsip dia, bahawa dia tak bersetuju dah dengan Madani letak jawatan. Baru betul. Ini dah main-main Datuk Najib. Beri harapan pada Datuk Najib. Lepas tu bila sampai peringkat ke sungai, seperti inilah. Kita tarik lembu ke kuda ke sungai dan berat tak nak berat. Tarik-tarik tak. Jadi semua ni ialah katun semua. Saya telah membuat cadangan supaya dipinda peraturan parlimen mengenai dengan perkara usul percaya ataupun usul tidak percaya. Sebab dari segi menentukan seseorang Perdana Menteri benar-benar mendapat sokongan ataupun tidak mendapat sokongan, percaya ataupun tidak percaya, jika dibawa ke parlimen dengan peraturan sekarang, ia tidak efektif, ia tidak berkesan. Kerana usulnya sekarang, kalau nak bawa usul tidak percaya, mesti mendapat kebenaran daripada speaker Dewan Rakyat. Kalau speaker kata tidak boleh, tak boleh. Dan speaker ni selalunya dia ikut kata Perdana Menteri, parti pemerintah. Tidak sepenuhnya bebas. Walaupun dia mendakwa dia bebas, jadi tidak memihak. Tak usah temberang lah. Saya dah jadi ahli parlimen 3 pengah, tahu sangat mengenai perkara ini. Dan kedua pula, bila ada usul, mestilah usul, katanya usul tidak percaya. Ada ahli parlimen bawa usul tidak percaya, dari segi peraturan, speaker kena terima usul ini. Sadaman amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sadaman Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sadaman Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.